Okey. Nombor 1, meraja dibangunkan 5 keping kat nombor sekian. Selaikan semua nombor genap. Okey, kita dah belajar. Nombor genap adalah yang berakhir dengan sifar 2, 4, 6, 8. Sebenarnya banyak lagi dia punya sifat-sifat dia. Tapi secara yang ramai orang guna, dia mesti berakhir dengan nombor ini. Tapi sebenarnya apakah itu nombor genap? Nombor ialah yang berpasangan. Maksudnya apabila dibahagi 2, tiada baki. Maknanya ngam-ngam, tak ada baki. Itulah yang dimaksudkan dengan nombor genap. Dia berpasangan. 3 tidak berpasangan. Nombor ganjil. Kenapa? 1, 1, 1. Okey, ni dah boleh berpasangan. Yang ni tak ada pasangan. Itu dalam erti kata yang lain lah. Jadi nak tahu dia nombor genap, tengoklah ujungnya. Mereka ini 6 bukan, 8 bukan. Ya, ada 3 nombor lah. Yang ini dan ini. Tulislah balik. Okey, itu saja.